Kalau korang tanya aku, ini dah antara destinasi yang paling best untuk rider di Asia. Gunung Bromo, Indonesia. Perjalanan menuju Bromo bukan sekadar tentang destinasi, tetapi setiap kilometer yang dilalui. Jalan yang berliku, udara yang semakin sejuk, kabus yang melembungi gunung dan panoraman hijau di kiri dan kanan membuatkan setiap selekoh terasa sangat berbaloi. Semakin menghampiri Bromo, suasana berubah sepenuhnya dari jalan gunung yang hijau. Tiba-tiba korang akan disambut dengan lautan pasir gunung berapi yang luas, seolah-olah sedang menunggang di dunia yang lain. Bagi rider, pengalaman ini memang sukar digambarkan dengan kata-kata. Setiap hentian menawarkan pemandangan membuatkan kita nak berhenti ambil gambar. Kalau datang waktu subuh, korang akan dapat menyaksikan matahari terbit dengan latar belakang Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang menghembuskan asap dari kejauhan. Antara sunrise yang paling ikonik di Indonesia. Perlu diingat, motosikal persendirian hanya dibenarkan sehingga kawasan tertentu. Untuk masuk ke kawasan utama Taman Negara Bromo Tigers Semeru, pengunjung perlu menggunakan jeep rasmi yang disediakan. Tetapi percayalah, ride menuju Bromo sahaja sudah cukup membuatkan setiap rider jatuh cinta dengan tempat ini. Kalau korang diberi peluang, sanggup tak ride beratus-ratus kilometer semata-mata nak merasa pengalaman ini?